Selamat datang ke Sistem Perolehan dan Pengurusan Projek Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Video ini menerangkan proses pendaftaran baharu pengguna bagi pendaftaran firma perunding. Klik pada butang Daftar Akaun. Untuk mendaftar sebagai firma perunding, sila pilih kategori pendaftaran firma perunding. Pada tab Maklumat Syarikat, sila lengkapkan maklumat am syarikat, maklumat pengarah syarikat, maklumat pegawai syarikat dan maklumat fail. Pada tab Maklumat KKM, klik pada butang Aktif untuk mengisi maklumat. Sila muat naik sijil Bumiputera KKM jika status adalah Bumiputera. Maklumat individu yang diberi kuasa hanya perlu diisi berdasarkan penama yang terdapat dalam sijil KKM sahaja. Seterusnya, isi maklumat sijil lembaga profesional pada tab Maklumat Perunding. Pada tab Perakuan Syarikat, klik butang Minta OTP untuk mendapatkan OTP. OTP akan dihantar ke email dan WhatsApp. Masukkan OTP yang dihantar pada ruangan disediakan. Pengguna perlu tanda pada cek boks Perakuan Syarikat. Akhir sekali, klik butang Daftar Syarikat untuk melengkapkan proses pendaftaran.